Sepakatan. Adakah sah salat dalam rupanya hanya pakai pakaian dalam saja? Warna bolok dia ni. Tapi pakai kain semayang di luar. Ingat semayang pakai bera je tak sah. Baik. Orang puang semayang, dia pakai baju semayang luar hak putih tu lah. Hak labuh tu. Kain kana. Sini panggil benda? Telekung. Tergantung kana. Ingat tu, kana. K-A-N-E-R, kana. Tergantung. Dipanggil kain kana. Mak, tolong basuh kana. Bingung orang luar dengar. Nak? Kana tu kain telekung. Dia dalam dia tak pakai kain, tak pakai baju, dia pakai underwear dengan bra saja. Maka jawabnya, orang puang dalam semayang, kalau masa dia semayang nampak warna kulit belah dalam, tidak sah. Contohnya kain tekung dia putih tu nipis, dia pakai baju dalam saja, nampak warna dada, bukan terang tapi nampak warnanya, tidak sah semayang. Yang sahnya nampak bayang hitam sebelah dalam. Warna kulit tak nampak, nampak bayang hitam. Contoh dekat telekung belakang ni, nampak sanggul dia. Bayang itu nampak sanggul bulat, atau ikat rambut, atau tekak dia nampak. Tidak batal, makruh sahaja. Jadi biarlah pakai dua lapis. Dua lapis orang puang. Ingat, nampak warna kulit batal semayang, nampak bayang yang hitam tidak batal. Jadi bergantung juga pada tebal atau nipis pakaian telekung luar. Orang lelaki ke mana? Sama sahaja. Nampak bayang makruh, nampak warna kulit batal. Batu orang lelaki-lelaki yang jenis pakai putih, sebaik-baiknya kalau jubah putih, pakailah seluar belah dalam. Ramai juga tu imam dia pakai jubah putih, dia tak pakai seluar di dalam, dia pakai seluar cek undertaker. Nampak? Ini masalah. Walaupun tak nampak warna peha tak batal, tapi nampak underwear dia, malu tak? Malu. Nak masih dia sujud. Faham? Boleh baca kadang-kadang belakang krokodil. Faham tak? Jadi masalah. Tapi berkata imam sini di Alaska, jadi itu kita jaga adab-adab. Tak comel sangat. Dah ada setengah imam surat, dia punya underwear itu berlubang-lubang kali. Jadi bila dia sujud nampak. Jadi cerita buah mulut orang duk ngopak pula habis mayang. Allah mudah tengok surah dalam untuk imam ni. Aku 3 lubang. 3, 5 aku bilang 5. Jadi benda gini patut kita jangan buka fitnah. Pakailah seluar belah dalam. Hak jenis putih lah, warna hitam macam kita tak apa.